Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan dari Andromeda Channel melaporkan untuk TV PSS SK Setia Alam. Hari ini Isnin, 20 Mac 2023 merupakan hari pertama persekolahan untuk sesi 2023-2024. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua rakan sekolah kebangsaan Setia Alam. Semoga sesi ini akan membawa perubahan dan semangat baru untuk kita semua. Tidak lupa juga untuk murid-murid prasekolah dan tahun 1 yang akan memulakan sesi persekolahan pada hari ini. Selamat datang ke SK Setia Alam. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita lihat suasana dan aktiviti yang diadakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari pertama persekolahan. InsyaAllah nampak ceria dan kita juga berasa sangat-sangat beruntung dan bertuah kerana pagi ini turut ditemani dengan beberapa AJK-PABG untuk menyambut anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Setia Alam yang kembali ke sekolah. Dan setiap murid yang hadir, PABG menghadiahkan sebatang pensel tanda penghargaan untuk anak-anak yang hadir ke sekolah pada hari ini. Jangan lupa tiada PDPC untuk minggu pertama. Murid ceria, guru bahagia, sekolah setara, negara sejahtera. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah pada anak-anak SK Setia Alam, khususnya tahap 2 pada pagi ini, darjah 4 hingga darjah 6, dan nanti pada tengah hari untuk tahap 1, tahun 1 dan 2 dan 3. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dan saya juga mengucapkan syabas kepada pihak sekolah yang telah menyediakan tempat persiapan dengan baik sekali, dan saya mendoakanlah agar perjalanan semuanya berjalan dengan baik sekali. Terima kasih. Nampaknya itu saja liputan untuk TV PSS SK Setia Alam. Sekian dulu dari saya, Sofia Ajwa binti Muhammad Izzuan dari Andromeda Channel. Jumpa lagi.